welcome back to my channel. Sekarang tengah on the way nak pergi UPM. Malam ni stay dengan Silau and sambut Ambang Merdeka dengan Dina. Dina, Akif dengan Nurin. Sekarang baru dekat Juru, betul lah pukul 10 tadi. Dia macam jam sikit sebab tak tahu, sebab esok hari kemerdekaan kot. So banyak dah. Let's go UPM. Berhenti dekat RR Bukit Gantang, beli ais and then top up Nescafe. Umi dah buat. Umi buat dalam termos dalam botol ni. Dan ada tofu cheese tapi macam tak sedap sangat sebab basah, I don't know. So anyways, this is my luggage. Lepas tu dengan bag, basically 2 bag. Adalah baju sikit yang untuk pergi airport terus. Sebab malas kalau tak letak baju saya cakap kat luar, nak kena buka ni. Tapi aku rasa kena buka kak. So let's go. Rasanya macam nak terus direct ke UPM dari Bukit Gantang. Dah malas berhenti. Tak apa, tengoklah macam mana. Ni pun berhenti sebab mengantuk gila. Sebab kereta jam. Kereta banyak. Tak banyak dah. So let's go. KL bound. Sekarang dekat Tol Duta. UPM bound. Oh, keten. Jadi kalau kita sebab lagi, ayo tukar duit. Ni College Fakri keten. I've never been here. I mean masuk dalam. Gila-gila. Lawat Aida. Oh my god, Aida. Busynya. Aku pula busy kerja seri boy ni. Kau pula nak lawat Ellen Delon macam mana? Ya, aku dah nombor 1 tahun ni. Hai kak. Benar. Kau pula cuti kau main lama. Ni ramainya. Ni ramai ni. Saya kau total dah berapa? Thank you. Kau kalau tak payah aku Aiman. Tak payah. Thank you Aida. Bye. Bye. Cuba pergi. Hah? Rumput sendiri. Esok nak pergi, hari ni baru shopping. Finally dah dapat. Hah? Jumpa. Dapat berapa? Apa dia? Dapat berapa? Dapat berapa? Duit. Itulah 261. Tadi kita pergi mana? Jauh. Sini. This is paling murah. Sebab ni paling murah. 262.5. Tapi kita orang jumpa 261 je. Sampai UPM. Mari. Wah, Silau. Ni blog baru Silau. Dia pula buat FYP macam mana. Back shit. So here dengan Silau, ada Akif, Nurin and Dina. Kalau tak makan Agak ah. Nak pergi mana? Tarik kat sini. Tengok lah sini. Nampak ada KB. Blue color.
Let's go. Ayuh. Mana makan? Selai pukul? Bukan. 7. Salah 2. Apa ni? 2 pagi. 2 petang. Kau buat vlog ke? Makassar? Sama ni. Sama. Sebelum. Dari aku kat RNR lagi. Dengan buka aku yang tak pergi Makassar. Dan aku yang Dan borong roti untuk esok. Paling penting Panadol. Bukan nak buat Aiskrim baru La Cameria. So good. price apa? Neapolitan. 3 flavor. Oh. Nak kau ambil? Nak masuk vlog tak? Look at TMB 118. Our new prop. Food for me. Makin guys tu RM10. So I think it's okay lah. Sebab pasal sini punya area memang macam ni. Flash, hot. Merdeka bang! 31. Merdeka yang pasti menjadi sejarah. Tanggal 31. bulan 8 57. Nyanyi. Bahagia sampai jiwa yang merdeka. Mari kita dulu layan negara. sama-sama menyambut hari merdeka. Merdeka! 57 hari negaraku merdeka. It's okay. Demo tersesat dalam jam guys. Kali dia tutup tu iPhone tu, buang balik. Bukan kali. sleep. Kalau aku terselip. angkat call aku tak masuk jam 20 minit tau. Aku boleh keluar terus pergi balik UKM je. Terselip. Hai Sila. Sila okey ke? Kau dah stres. Aku tak perasan. Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita on the way nak pergi Indo. Bukan saya lah dia. Sekarang tengah siap-siap. Flight kami delay guys. Belum flight. InsyaAllah. Ada possibility nak delay lagi. Ada ke? Memang lah. So let's see Berapa persen? delay sampai berapa. Mungkin 40%. Aku bet dia akan pergi pukul 8 malam. Aku bet esok. Akan menampak kat situ. Bodoh dah nak pergi situ 4 jam.
Lepas tu pipi kena tendang balik Malaysia. Aku dah ada pengalaman tidur KLIA daripada pukul 11 malam sampai pukul 6 pagi. Today. So here's my outfit. Let's go. My savior. OMG. Buatlah sekali dengan bebek Eko ni. Apa beli beg Eko? Bye. Selamat pergi, selamat balik. Kalau tak selamat balik macam mana? Demo apa semua. Nanti kita ada video Jangan demo. pergi, kena tendang balik Malaysia balik. Takut. Bye. Lelok drive. Wih. Bye. Aku nak tinggal kunci kereta lah. Semoga dapat haji yang mabrur. Haji mabrur. Tak maksud kat Indo kan boleh buat haji. Jangan panggil dia orang enjoy. Indo Indo. Bye. Bye. Let's go. Alright, KLIA 2. So dah siap ring. So ni orang-orangnya. Jom ambil gambar depan tu. Terima kasih. Bye. Ni air siapa? Ini lah. Lunch. Vlog. So kita Cerita? breakfast. Ya ke? So sekarang tak Brunch. the brunch. Kita tak makan lagi ya. Apa? makan sikit. Kau kena makan nasi ke? Lagi ada flight. Tak, ada fly. Yes. Goyang. Let's go. Ya kan boomerang. Let's go. We check in. Dina. Let's go. Ya, Akif terstop. Sian for Akif. Tahu tak Nurin cakap apa? Apa? Sebab kau Kelantan. Thank you. Let's Dah masuk guys. Macam Oh, kau 19. 19. Sekupkan curung oksigen pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda mesti memakai curung oksigen pada diri sendiri dahulu sebelum membantu mereka yang di bawah jagaan anda. dengan Dina belikan food friends nacho chip. Ni dia punya sos dia guacamole style dia. Thank you. Nur dengan Dina bagi rasa. Test
Baik. Sedap tak? Berapa per 10? Nampak aku ke tak? Dapat suara gigi. 4 per 10? Oh my god. Me. Okay, now I make plans, right? So, kau punya rate. Dia dekat sauce. Cuba kau dip banyak sikit. Tak sedap. Rate kau. 5. Not recommended. Tak sedap. Apa dia punya ingredient? Water, vegetable oil. Pada tetamu yang dihormati, serta yang ada kepalakan popularkan dalam warga dan sovereignty dan juga paparan politik ini. Jadi kepada tetamu yang ingin So this is our real lunch yang kita orang pre-order. Aki pun ada bokara. Tapi memang dapat nasi lemak lagi. For Emma. Kata selfie ni saya. Sedap tak? Sedap weh. Kita akan review nasi Bukhara by Santan. First bite. Main Uno guys. Ujung pandang. Makanya di 237 buka. Ini dah. Betul tak? Ni apa? Roti panggang coklat. Roti panggang coklat dengan air lychee. Lychee. Kau makan apa? Mi ayam. Ya. Fresh meal. Makassar. Dina? Air? Hati. Dina tak sihat guys. Dah. Jahat. Tak adalah, dia tegur je. Let's go naik bas. Naik. Tu bas dia orang. On the way Makassar. Comel Jabatan Khas kecil gila. We arrived Indonesia. Macet. Macet apa? Jam. Tengok dia ni. So cute. But And this is our stay. di Alpha Midi guys, dinner. Tapi kita orang ada nasi lemak. Nasi lemak sebab kita orang apa delay tadi. So AirAsia kasih free nasi lemak. Toko 24 jam. So nak makan apa? Sampai tak di sini. Makan dinner. Kita orang beli es teh yang famous tu. Ni berapa? RM1.50.
Outside ni tengah berapa? Berapa? 38. Tadi ST. Nak beli pepero. Ayam dia ni berapa? Tak kira pula. Makan. Jemput makan. Sorry. By the way, ni daripada Asha. Thank you Asha. Dan dinner. So sekarang kita orang tengah bahagi duit. Dengan complicatednya. Kita orang first time jadi jutawan. Tengok ni, hari tu kita orang tukar 630 sen. Kita orang dapat 2,300,000 untuk dua orang. Seorang dah dapat 1,150,000. So total expenses untuk day 1 Nurin 97,000. Berapa? 97,937. Salah. 97,937.20 sen. Dah. Nurin. Tengok esok aku sama tidur. Sabar. Aku tengah buat YouTube. Lepas tu Dina 100,000, Akif 71,000, aku 88,000. Bye for day 1. Kita orang esok akan join. Kuliah. Mungkin akan join. Mungkin tidak. Nantikan. Second day guys. So we are going to University Hasanuddin. Hi Emma. Say hi to my vlog. To the campus. Statistika. Ya, jadi dia dibagi 6 departemen. Aha. Ada departemen fisika, geofisika, matematika. Nak ke mana langsung? Sekarang kita kat Unhas. Di mana departemen statistika. Statistika. Dekat sini dia orang ada 6 departments instead of 4. So this is one sebab dia orang pecah Matematik and stat. Yes. Stat, geofisika, fizik, bio. Lagi satu apa? Dah. Tapi kami harap ibu bapa dan juga mahasiswa, saya tak ingat Aidil rasanya dapat tunjukkan Aidil ni dapat tunjukkan tunjuk ajaran lah di sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan. So we're going to the class. Halo Yanto. Kau jadi anak juga kan? Aku anak UPM. Kita tengah kedai. Suatu himpunan. Jadi ini kita mengoperasikan dua unsur Linear. di H ke subhimpunan. Anda cuma bilang siap? Dia Pak, dah selesai nanti. Kalian harus tahu batasannya kalian.
Itulah di final project. Yeah, lunch by Onhas. Tunggu Thank you. Ni nasi apa nama dia? Nasi. Nasi ambang bukan. Dia kaldu. Aidil. Yang ini tu fakultas kehutanan yang warna orange. Kemudian yang sebelumnya tu ada fakulti pertanian. Dan yang di sebelah kiri itu ada semacam tempat atau pabrik atau tempat aktiviti dari Universitas Akademik. Jadi di sini itu terdapat beberapa ruangan yang di mana itu ini didirikan seperti BNI dari BNI sehingga ada logonya. Ya, mungkin sampai tengah sehingga nanti kita Jauh. Ada rusa kan? ada rusa juga. Mana anak? So cute. Kita tengok makanan. Namanya? Nak. Takutlah. Kau tak trauma tanduk dia. Saya mau. Oh, aku ingat aku ni. Record. Kuat kuih dia tadi. Kau nak bagi dia makan ke tak? Sini. Tu panggil yang kecil tu. Malah makan. Kau dia tak faham bahasa weh. Kemari. Nek, sini ada lagi. Nek. Oh, kau kena tahan ni sepatutnya. Tak boleh lepas ni. Weh, kau kenapa weh? Habis aku kena Ini adalah Masjid Onhas. Tidak jauh dari keagamaan, ya, kami juga ada mengadakan taklim, kajian rutin. Selain itu ada juga komunitas yang minta nanti. Apa? International punya problem. Semua people pleasure tak nak makan yang less. So petang ni lepas solat asar kita berada di Tasik. Apa panggil apa? Danau. Di situ danau. Oh, slide. Danau. Tasik. Danau Tasik. Kena clarifikan BM aku dengan korang. Sebab BM aku pun bodoh-bodoh alam. Yo balik kalau begitu Jadi danau Onhas. Dalam Onhas ada danau kan. Let's go turun bawah. Dah tunjuk dah. Terus explore. Apa tengok sebab aku lain. So ni makanan yang usrah. Dia orang tak nak cakap dia dengan Syami. Aku pula yang kena bercerita pasal kegiatan Islam di UPM. Dah lah aku paling tak berislam. Kita ada Cream puff. dorayaki. Tu cream puff. Kita ada apa Apam beras. Yang ni macam kari puff. Tapi isinya tahu. Suhun dengan carrot. Sedap. dia kena dapat apa? Namanya panada. Dalam dia ni telur dalam ni. Suhun lah. Suun. So kau lah paling perform tadi. Kau belajar dulu. Kita beli aiskrim dekat Indo. So mangka. Aiskrim tembikar. Akhir beli aiskrim zero.
Ni 5,000. Korang ada aiskrim RM5? Aiskrim aku. Kau ada aiskrim? Aiskrim aku RM1,000. Kau beli aiskrim RM1. Duit kau tu untuk 3 aiskrim terus. Ha. Bayar kau Ellen. Dah datang. Sekarang dekat Tugu Unhas. Nurin, Aku lakukan semua, walau tak mungkin sanggup bohongi hatiku. Saat ku rindu, ku coba tak rindu. Demi yang tak menentukan putus yang di dompetmu ada yang padaku. Pergi sayang, aku tak mau bicara, cerita semua apa mauku, siapa dirinya. Ada yang lain, jangan hubungiku lagi. Ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Tak selamanya. Biasanya putus cinta, sesatnya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah dalam berada. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Mendingan kita jangan bersama, goyang demang namanya. Ayo goyang demang, biar hati senang, pikiranku tenang. Kalau jadi hilang, ayo goyang dumang, semua masalah jadi hilang. Kalau jadi hilang, ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Night walk. Ada banner. Macam tak ada. Oh ada ke? Ada tak banner? Sana berhenti, sana. Asyik. Aku menakut. Kita dekat mana? Sekarang kita di Kubah 99 Makassar. Okay, hari ni kita akan kira cukup tak 99. Selagi tak kira tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni pun kira termasuk kubah dia juga ah. Kan? Aku rasa dia mahu yang tak sana-sana pun tu kat seberang dah ada surat. Tak guys. This tempat is living Melaka di the city. Yeah. Naik ya? Semua naik. Sebelum-sebelumnya. Kita solat Isyak. Kalian kalau mau. Ini Dr. Syah. Wow. Oh, dia jadi macam tu lah kan. Struktur nak kubah tu. Dekat yang ni tu. Cuba hitung berapa? Cuba sulang sini. 99 tak? Tengoklah kalau ada yang murah. Tak boleh rekod.
Nak beli songkok tak kat Jamshi? Tadi suka meme. Suka siapa dalam Upipin? Meme. Meme. Adalah rambut macam meme. Kenapa suka meme? Apa cantik? Sekarang makan apa? Tak Thai ni. Kamu pandai kepang tak? Aku aja. Pecah 3. Buat dandan. Dandan tu. Ni. Ini je lah Tocha. Mana ada? Inilah. Ni dandan. Inilah. Tocang kan ponytail je. Ada saya panggil Tocha. Ini kepang namanya. Dia pakai ini kepang. Bila kau Dia pergi minta getah guys. Salah Nurin. Nak ikat tocang. Tak jadi dah. tak pergi kita ikat balik. Tak ada kan? Enggak ada karetnya. Buka satu. Nanti kalau kamu buka nanti jadi macam Rapunzel. Tiga. Dinner. Mau makan nasi padang. Tiada. Main gunung. Sembilan hijau. Andip. Nak main game tengok, tapi tengoklah busy. Tiba-tiba ada orang call. Ya. Busy sangat. Mana itu yang tadi juara 1? Harus gigit bibir dia, harus gigit bibir. Ada. Dar kan, berdiri, dar berdiri. Cepat. Uish, kena rakam ni. Cabut aja. Okey. Hafalkan ya. Hafal. Tak gedik, kena gedik lagi. Pos dekat grup.